Seperti biasa, Presiden Trump membuat seluruh dunia pening kepala. Dan ujung minggu ini, keadaannya benar-benar di luar kawalan. Mari kita dengar dulu apa yang beliau katakan di Air Force One. Jika Anda tidak mempunyai perjanjian menjelang hari Rabu apabila gencatan senjata tamat, adakah Anda akan melanjutkan gencatan senjata atau Anda akan mula menyerang semula? Mungkin saya tidak akan melanjutkannya, tetapi sekatan itu akan kekal. Tetapi mungkin saya tidak akan melanjutkannya. Jadi akan ada sekatan. Dan malangnya, kita terpaksa mula menjatuhkan bom semula. Baiklah, Mark. Jadi, mari kita teruskan sahaja. Adakah kita akan melanjutkan gencatan senjata? Atau adakah kita akan mula mengebom semula bermula hari Rabu minggu ini? Dan untuk makluman penonton, kami sedang merakam episod ini pada hari Ahad 19 April. Ruthie, kita sudah dengar apa yang dikatakan oleh Presiden dan saya akan cakap sesuatu yang saya tak pasti sama ada awak setuju atau tidak. Tapi saya beritahu apa yang saya rasa Presiden Trump fikir. Dia fikir bahawa jika dia kata kita akan mula mengebom semula, itu akan mendorong rejim Iran untuk memeterai perjanjian yang dia mahukan. Jika mereka tidak bersetuju, maka dia akan mula mengebom semula. Tetapi apakah keutamaan Trump? Dan dia kata ini berulang kali dan saya percaya padanya. Dia kata dia mahu satu perjanjian yang benar-benar akan menamatkan buat selama-lamanya usaha Iran untuk mendapatkan senjata nuklear yang bermaksud uranium yang telah diperkaya di Iran mesti dikeluarkan. Dan keupayaan mereka untuk memperkaya uranium baru mesti dihentikan. Dan itu adalah dua syarat asas beliau yang tidak boleh dikompromi mengenai program nuklear tersebut. Sehingga kini, pihak Iran telah menolak untuk pergi sejauh itu. Mereka akan memutarbelitkan kata-kata dengan pelbagai cara. Tetapi dalam isu penting, sama ada mereka akan memenuhi perkara-perkara itu, mereka telah berkata tidak. Jadi, melainkan ada perubahan dalam tingkah laku Iran, boleh dikatakan nampaknya kita akan kembali berperang. Tetapi ada dua persoalan terbuka. Saya sendiri tidak ada jawapannya. Tetapi saya hanya ingin mengemukakannya supaya anda dan orang yang mengikuti Israel undiplomatik boleh memikirkannya. Pilihan pertama ialah mungkin orang Iran telah terkena begitu teruk dan mereka tidak mahu kembali berperang sehingga akhirnya mereka akan membuat konsesi yang belum pernah mereka lakukan sebelum ini. Saya rasa kemungkinannya rendah, tetapi masih mungkin. Kemungkinannya rendah. Kemungkinan lain ialah Trump kata kita boleh serang mereka lagi dan semua orang fikir dia akan kembali kepada kempen pengeboman, betul? Dan dia pun, saya rasa itu bahasa yang dia guna. Kita pernah bom mereka sebelum ini, kita boleh bom mereka lagi. Tapi mungkin, dan Trump memang suka buat begini, dia akan mengejutkan mereka. Mungkin dia akan buat sesuatu yang lain. Mungkin dia akan lakukan pencerobohan darat. Perkara kegemaran saya ialah dia akan mengambil alih pulau di mana semua kemudahan minyak berada. Dan kemudian dia boleh tawarkan untuk menamatkan sekatan kerana mereka tidak akan ada apa-apa untuk dihantar keluar jika dia mengambil alih pulau minyak itu, ya. Tetapi saya rasa jika Trump kembali kepada tindakan ketenteraan, jangkakan perkara yang tidak dijangka. Bukan sekadar kembali kepada kempen pengeboman, bukan perkara yang sama. Jangkakan sesuatu yang berbeza. Okey, tidak. Saya setuju dengan awak tentang Trump yang lebih suka membuat perjanjian dan sebagainya. Di mana saya tidak bersetuju dengan awak, ialah saya rasa awak lebih suka membuat perjanjian dan saya tidak fikir awak boleh membuat perjanjian dengan jihadis walau apapun. Dan apa-apa perjanjian pun, awak sebenarnya sudah kalah apabila awak membuat perjanjian dengan mereka. Tapi inilah perkara menarik tentang hujung minggu ini. Dan saya perasan ada perubahan dalam mood Israel, dalam mood rakyat Israel, bukan seluruh Israel. Dan pada mulanya, ada beberapa perkara. Pertama sekali, terdapat gencatan senjata. Gencatan senjata selama 10 hari bermula dengan Lebanon. Dan Presiden Trump memuat naik sesuatu di Truth Social yang menarik perhatian ramai kerana nada yang agak tegang. Amerika Syarikat akan menerima semua debu nuklear yang dihasilkan oleh pengebom hebat B2 kita. Tiada wang akan bertukar tangan dalam apa-apa cara, bentuk atau rupa. Perjanjian ini juga sama sekali tidak melibatkan Lebanon. Tetapi Amerika Syarikat secara berasingan akan bekerjasama dengan Lebanon dan menangani situasi Hezbollah dengan cara yang sesuai. Israel tidak akan mengebom Lebanon lagi. Mereka dilarang berbuat demikian oleh Amerika Syarikat. Cukuplah sudah. Sekarang, apabila beliau berkata dengan huruf besar, Israel dilarang mengebom di Lebanon. Dan, anda tahu, cukuplah sudah. Sekarang, mari kita, pertama sekali,
Apa yang mengejutkan tentang perkara itu ialah, menurut perjanjian gencatan senjata dengan Lubnan, Israel dibenarkan dan mesti bukan sahaja menyerang apabila diserang oleh Hizbullah, tetapi jika kita melihat sebarang ancaman yang hampir berlaku atau bahkan rancangan untuk sebarang pergerakan Hizbullah, Israel mempunyai hak untuk menyerang. Dan itulah yang telah kami lakukan. Sekarang, yang menariknya, Ciapan itu, saya tidak akan memanggilnya Ciapan karena ia di Truth Social, tetapi baiklah. Kiriman beliau bercelaru. Beliau berkata bahwa Iran telah bersetuju untuk kita akan masuk bersama-sama dan menghapuskan debu nuklir itu. Kemudian beliau berkata, Iran, Selat Hormuz terbuka. Ia ditutup, kita ada sekatan. Kita tidak ada, Iran telah bersetuju. Akan ada satu perjanjian. Dan kemudian sepanjang hujung minggu, terdapat pegawai-pegawai Iran. Sekarang, kita tidak tahu siapa yang mengetuai dan siapa yang mengendalikan keadaan di sana kerana rejim itu sedang berantakan. Tetapi para pemimpin berkata, tidak, kami tidak akan menyerahkan senjata nuklear kami dan kami tidak akan menyerahkan debu nuklear serta kami tidak akan menyerahkan hak kami untuk memperkayakan uranium. Dan bukan itu sahaja, kami akan menutup Selat Hormuz sekali lagi. Dan untuk menambah lagi, Iran telah melepaskan tembakan ke atas 2 bot India yang telah mendapat kebenaran untuk melalui Selat Hormuz. Jadi inilah yang saya ingin katakan. Kemudian sekarang, Trump tidak suka diperbodoh-bodohkan. Jadi saya rasa menjelang hujung minggu, lebih ramai rakyat Israel yang sebelum ini berkata, aduh, nampaknya perang sudah berakhir. Sekarang rakyat Israel berkata, nampaknya menjelang hari kemerdekaan kami pada hari Rabu, perang akan bersambung semula. Tetapi untuk, katakanlah, mengukuhkan kepercayaan itu, terdapat satu lagi hantaran oleh Presiden Trump yang berkata, sama ada orang suka Israel atau tidak, mereka telah membuktikan diri sebagai sekutu yang hebat kepada Amerika Syarikat. Mereka berani mengambil risiko, setia, dan bijak. Dan tidak seperti yang lain yang telah menunjukkan belang sebenar mereka ketika saat konflik dan tekanan. Israel berjuang dengan gigih dan tahu bagaimana untuk menang. Dia juga memuat naik satu klip pendek dari Iran yang tertulis, Presiden Trump, tolong bantu kami. Jadi beginilah ceritanya. Saya percaya bahwa kita akan kembali berperang sekali lagi minggu ini. Jadi, saya pernah kata sebelum ini, saya rasa itu satu kemungkinan yang jelas. Saya cuma rasa ia tidak semestinya, seperti yang saya katakan, ia tidak semestinya akan jadi perkara yang sama berulang. Saya kata, jangkakan kejutan. Saya ingin membantah Presiden dan saya rasa cara beliau bercakap atau menulis dalam hantaran pertama, Truth Social beliau, di mana beliau bercakap tentang Israel adalah dilarang dan sudah cukup. Saya tahu saya tidak mengharapkan Trump bersopan santun. Itu bukan cara Trump. Trump sangat jujur. Dia akan beritahu anda apa yang dia fikir pada masa itu dan tidak banyak tapisan. Tetapi dia sedang bercakap dengan sekutu. Dia sedang bercakap dengan seorang kawan rapat. Dia bercakap dengan sebuah negara yang telah membekalkan Amerika Syarikat dengan risikan yang sangat berharga. Dia bercakap dengan sebuah negara yang telah menghantar tenteranya untuk berjuang dan berkorban nyawa demi membantu memenangi perang ini. Dia bercakap dengan sebuah negara yang merupakan sekutu yang sangat kuat, bukan sekadar kata-kata tetapi juga melalui tindakan. Dan saya ingin katakan kepada Presiden bahawa saya dapati kenyataannya bahawa anda dilarang. Sekarang, dia boleh berbincang dengan tegas dengan Netanyahu. Dia boleh beritahu Netanyahu, kamu perlu berhenti. Sekarang, saya cuba untuk membangkitkan isu yang lebih besar. Tetapi secara terbuka, saya dapati bahasa itu terlalu melampau dan saya tidak suka. Dan saya rasa kebanyakan rakyat Israel pun tidak suka. Ia juga memberi musuh politik Netanyahu, anda tahu, ia memberi mereka peluang. Anda tahu, mereka boleh kata, lihat, dia hanya boneka di tangan orang lain, dia tidak bebas. Orang yang sama di Israel yang marah kepada Netanyahu kerana menentang Biden, tiba-tiba sekarang memanggilnya sebagai orang bodoh. Ya, Netanyahu seorang yang bodoh kerana dia hanya ikut apa sahaja yang Trump mahukan. Sekarang, pertama sekali, saya rasa dalam keadaan semasa, Perdana Menteri Israel patut lakukan segala yang dia mampu untuk memastikan Presiden Amerika gembira. Ya, saya rasa itu satu kelebihan strategik kerana kita adalah pejuang utama menentang Iran dan isu nuklear dan sebagainya. Anda perlu mengutamakan seperti yang telah kita katakan sebelum ini dalam podcast ini.
Dan saya rasa walaupun Donald Trump tidak akan pernah mengaku kesilapan secara terbuka, hakikat bahawa dia membuat ciapan kedua malam tadi di mana dia berkata Israel adalah sekutu dan sahabat yang hebat dan mereka yang tidak suka Israel patut tahu perkara itu. Dan kemudian dia seperti anda tahu semua kualiti kita dan rakyat Israel sedang berjuang dan mereka mahu menang dalam hal ini dan mereka anda tahu sekutu yang baik dan sebagainya. Itulah cara Donald Trump menarik balik kenyataannya. Dia tidak akan anda tahu meminta maaf kerana menghina anda secara terang-terangan. Mungkin itu terlalu keras untuk Mark Regev, tetapi keesokan harinya dia berkata sesuatu yang baik tentang anda dan kemudian semuanya dilupakan, Sebenarnya, saya baru sahaja dengar apa yang Kamala Harris katakan tentang Israel. Dan kita sangat bertuah dari perspektif Israel bahawa Trump berada di Rumah Putih dan bukannya Kamala Harris kerana cara dia bercakap sejak kebelakangan ini mungkin disebabkan realiti politik Parti Demokratik dan untuk memenangi pemilihan utama Demokratik hari ini. Tetapi apa yang dia katakan hari ini memang sangat-sangat sukar untuk rakyat Israel. Dan sekali lagi, dengan Presiden Trump, dengan segala kekurangannya, seperti yang kami katakan di tempat saya dibesarkan di Australia, saya tidak tahu sama ada anda mempunyai sesuatu yang setara di tempat anda dibesarkan di New York, Kami kata, dengan segala kekurangannya, Trump dalam menangani program nuklear Iran dengan caranya dan sokongan yang dia berikan kepada Israel. Ia benar-benar sesuatu yang sangat menyegarkan dan saya rasa apabila Perdana Menteri Netanyahu berkata kami tidak pernah mempunyai kawan sebaik ini di Rumah Putih, saya rasa itu adalah kebenaran yang sebenar. Dan saya rasa ramai orang di Israel yang bukan penyokong Netanyahu juga akan bersetuju. Kami tidak pernah mempunyai kawan sebaik ini di Rumah Putih. Saya cuma berharap semua kenyataannya sentiasa mencerminkan perkara itu. Oh, sudah tentu. Sebenarnya, mengenai Kamala Harris, pertama sekali, dia seorang yang bodoh dan memalukan. Dan dia memang begitu sejak dulu lagi. Bukan itu sahaja, syukurlah dia tidak berada di Rumah Putih. Dia memang anti-Israel sejak dari awal lagi. Dia memang begitu. Dia memboikot Netanyahu ketika beliau datang ke Washington. Jadi, Anda tahu, jelas dia akan menjadi bencana sebagai presiden. Dan jika dia merancang untuk bertanding lagi, Anda tahu apa? Saya harap begitu. Kerana jika dia bertanding, mana-mana Republikan sepatutnya boleh mengalahkannya. Itu perkara lain. Itu hanya selingan. Apa yang awak sebut tentang musuh-musuh Netanyahu yang semua gembira, awak tahu berapa ramai orang, seseorang menulis kepada saya dan berkata, awak lihat, saya dah kata Trump hanya peduli tentang dirinya sendiri, bukan dunia, bukan tentang Israel, bukan tentang perang. Dan saya telah ditemu bual oleh seseorang yang berkata, oh, apa kata awak sekarang apabila kawan baik awak Trump berada di Rumah Putih? Inilah nadanya, okey? Kawan baik awak sedang berpaling tadah terhadap awak. Sekarang, beginilah ceritanya. Sama ada awak seorang rakyat Amerika atau Israel, atau awak berada di Barat dan menyokong mengalahkan jihad global, dan awak menyokong mengalahkan rejim jahat di Tehran, atau awak tidak. Dan jika awak menyokong, jadi apa gunanya berkata, keadaan semakin teruk. Tidakkah awak peduli tentang tamadun Barat? Tidakkah awak peduli tentang negara sendiri, sama ada awak rakyat Israel atau Amerika, atau, saya tak mahu cakap tentang Eropah sebab awak tahu, pada pendapat saya, cara Eropah bertindak, maksud saya, terutamanya Eropah Barat, itu juga memalukan dan mengaitkan. Tapi seperti yang saya katakan, sikap seronok macam ini, tengok, dia berpaling tadah terhadap awak. Kenapa itu patut buat sesiapa pun gembira, sedangkan kita sekarang berada di persimpangan penting di Timur Tengah dan di dunia? Saya rasa itu memang menjijikkan. Apalagi yang boleh saya katakan? Boleh saya jawab dengan mengatakan, betul, Israel dan Amerika Syarikat adalah sekutu yang sangat rapat dan Perdana Menteri serta Presiden mempunyai hubungan peribadi yang sangat baik. Mereka saling menghormati, itu jelas. Tetapi untuk menganggap bahawa mereka tidak akan pernah bercanggah pendapat tentang apa-apa pun adalah sudah tentu tidak masuk akal. Maksud saya, pasangan suami isteri yang sangat saling mencintai dan telah hidup bersama selama 30 tahun pun tetap ada perkara yang mereka tidak setuju. Idea bahawa dua negara, anda tahu, walaupun sekutu paling rapat sekalipun tidak akan mempunyai perbezaan adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Maksud saya, sesiapa yang pernah membaca sejarah mereka, anda tahu, sekutu besar Perang Dunia Kedua, Roosevelt dan Churchill, mereka pun pernah bertengkar hebat, betul? Dan Thatcher dan Reagan pun pernah bertengkar hebat, betul? Jadi idea itu memang tidak masuk akal. Sudah tentu mereka akan ada perkara yang mereka setuju dan tidak setuju. Itu memang lumrah. Dan untuk mengharapkan apa-apa selain itu adalah mengharapkan, apa perkataannya? Mengharapkan sesuatu yang tidak rasional. Ya, itu memang tidak akan berlaku.
Setelah saya katakan gitu, saya memang rasa sekali lagi bila anda ada perselisihan seperti ini, bila Roosevelt dan Churchill bertengkar hebat, anda tahu, ia berlaku di belakang tabir. Ia kebanyakannya berlaku di belakang tabir. Itu bukan sesuatu yang anda mahu lakukan kerana ia akan memberi Hitler rasa lega, betul? Dengan membiarkan dua pemimpin Pakatan Barat bertengkar secara terbuka. Dan saya rasa anda tahu, kita kena terima Trump seadanya. Setelah semua itu dikatakan, dari segi isunya, Trump mahu kita hentikan tembak-menembak di Lubnan. Dan mungkin dia fikir dia perlu hantar mesej yang sangat tegas dan jelas kepada orang Israel dengan terapi kejutan kepada mereka. Mungkin itu cara dia melihatnya. Dan menghentikan tembak-menembak di Lubnan adalah keputusan yang sukar untuk orang Israel. Dan saya rasa kalau saya dengar dengan betul apa yang Netanyahu katakan, kita buat begitu kerana orang Amerika yang minta kita buat. Dan kisah Iran adalah kisah utama. Dan kita, anda tahu, kita sanggup, anda tahu. Lenin, pemimpin revolusi Bolshevik di Rusia, pernah berkata dengan terkenal, satu langkah ke belakang, dua langkah ke hadapan, betul? Kita jeda seketika isu Lubnan, kita akan hentikan ini. Ada kemungkinan rundingan dengan Presiden Lubnan, kita akan lihat apa yang berlaku. Itu cerita yang berbeza sama sekali. Tapi, kita boleh berhenti sekejap di situ, terus fokus pada perkara utama. Perkara utama ialah Tehran, bukan permainan yang sedang berlaku atau apa yang berlaku di Beirut. Jadi mungkin itulah, anda tahu, saya rasa Netanyahu telah buat keputusan yang betul. Dan saya akan katakan situasi kita di Lubnan, walaupun dengan jeda semasa ini, sekali lagi, tentera Israel berada di seluruh selatan Lubnan, di mana sebelum ini kita tidak berada di sana, betul? Kita boleh kawal kawasan yang kita sedang kawal sekarang. Tiada tuntutan sebagai sebahagian daripada gencatan senjata yang mengatakan Israel perlu berundur, walaupun itu adalah salah satu tuntutan Hizbullah. Tidak, kita tidak berundur. Kita kawal kawasan di mana kita berada, yang bermaksud kita boleh terus memusnahkan infrastruktur Hizbullah. Seperti sebelum gencatan senjata ini, kita boleh bertindak secara proaktif. Dan jika kita nampak ancaman kepada pasukan kita, jika kita nampak Hizbullah melakukan sesuatu yang mereka tidak sepatutnya lakukan, kita boleh hapuskan seperti yang telah kita lakukan sebelum ini. Dan saya rasa apa yang sedang berlaku dengan Lubnan dari segi politik juga sangat menarik kerana sejak kita mula berbual minggu ini dan dalam podcast kita sebelum ini, telah bermula perbincangan rasmi antara Israel dan Lubnan. Sekarang, saya sangat realistik tentang perbincangan ini kerana kerajaan Lubnan memang lemah, ya. Dan keupayaan mereka untuk membuat perjanjian dengan Israel dan anda tahu, melucutkan senjata Hezbollah adalah bermasalah. Ia sangat terhad. Tetapi kita sedang memulakan satu momentum melalui perbincangan ini dengan Lubnan yang sememangnya satu perkembangan yang positif. Dan siapa tahu ke mana ia akan membawa. Okey, ya, itu benar. Walaupun, sekali lagi, Lubnan sebenarnya bukan sebuah negara berdaulat. Hezbollah mengawal segala-galanya di sana. Jelas sekali, ia akan menjadi satu perkembangan yang hebat jika entah bagaimana Israel dan Lubnan bersama-sama dapat menewaskan Hezbollah. Saya hanya akan percaya bila saya melihatnya dan sebagainya. Tetapi, sekali lagi, Israel berhak dan ia mengikut perjanjian untuk melakukan apa yang perlu demi melindungi sempadannya. Dan tidak mengapa untuk berhenti seketika. Kerana Iran sebenarnya adalah isu yang lebih besar. Tetapi saya ingin katakan, anda tahu, sangat sukar untuk membandingkan perkara-perkara ini dengan kerajaan sebelum ini, terutamanya bukan pada zaman Perang Dunia Kedua. Dan sebabnya ialah kita ada media sosial. Anda tahu, pada generasi sebelum ini, apabila anda kata sesuatu tidak boleh disiarkan secara umum, walaupun ia disiarkan, ia hanyalah satu kenyataan umum. Ia akan mengambil masa 24 jam untuk surat kabar dikeluarkan dan dicetak, betul? Di sini, kita ada segalanya dalam masa nyata, di Twitter, di Truth Social. Dan anda akan ada ayatollah yang membuat komen di Twitter, dan anda ada, dan juga Trump suka, dia sentiasa di telefonnya memberi komen. Jadi anda tak boleh bandingkan perkara-perkara itu. Semuanya terbuka kepada umum. Sekarang, perbezaan antara Netanyahu dan Trump ialah Trump hanya menggunakan ibu jarinya di telefon dan dialah yang menulis kiriman-kiriman itu. Kita tahu itu kerana kesilapan-kesilapan yang ada dalam kiriman-kiriman tersebut, bukan seperti pejabat PR beliau yang melakukannya dan menyuntingnya. Dia hanya memuntahkan apa sahaja yang dia mahu katakan pada saat itu juga. Manakala Netanyahu lain pula halnya. Saya tidak pasti sama ada dia sendiri tahu bagaimana untuk tweet sesuatu secara peribadi.
Dia ada kaki tangan untuk melakukannya. Dia berhati-hati dengan kata-katanya. Dia sangat fasih dan peta apabila bercakap dan sudah tentu tidak membuat kesilapan tata bahasa, tidak dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Ibrani. Itu dua hal yang berbeza, tetapi yang baiknya, walaupun keadaan di media sosial ini bebas tanpa kawalan, kelebihannya ialah kita dapat melihat apa yang difikirkan oleh para pemimpin pada sesuatu masa dan terutamanya pada masa ini. Kerana juru cakap Kementerian Luar Iran dan yang dipertua Parlimen Iran, disebabkan mereka aktif di media sosial, kita tahu bahawa mereka berkata tidak kepada Trump apabila beliau berkata, mereka berkata ya. Itu memang bertuah. Kita dapat lihat apa yang sebenarnya mereka katakan dan saya sokong perkara itu. Jadi saya cuma ingin katakan perkara berikut, bahawa pada masa lalu, katakanlah Roosevelt sedang bertelagah dengan Churchill. Dia sentiasa boleh, anda tahu, mengadakan perbualan di belakang tabir. Apa nama dia? Ada seorang lelaki bernama Reston yang ketika itu merupakan kolumnis utama New York Times dan perbincangan latar belakang. Dan dia akan menulis satu kolom mengatakan Rumah Putih tidak berpuas hati dengan pihak British. Ya, media sosial menjadikan semuanya lebih segera dan betul-betul di depan mata. Tetapi jika anda sedang bergaduh dengan salah seorang sekutu anda dan anda mahu menghantar mesej, maka anda tahu, perkara ini juga pernah dilakukan pada zaman dahulu. Mungkin dari segi masa semuanya agak berbeza. Ia mengambil masa yang lama. Akhbar hari berikutnya atau siaran radio di CBS atau sesuatu seperti itu, ya. Saya ingin bercakap sekarang tentang sebab kami merakam podcast hari ini pada hari Ahad kerana hari Rabu adalah cuti di Israel. Ia adalah hari kemerdekaan dan harapnya kita semua akan berseronok. Dan hari Selasa untuk askar yang gugur dan mangsa keganasan. Sangat ekstrim. Ia sentiasa sesuai di negara ini. Di sini, ia membawa makna yang lebih mendalam. Betul, saya cuma ingin katakan, ya, ketika Israel kini memasuki tahun ke-79, betul? Saya rasa dengan semua masalah yang kita hadapi dan semua cabaran, betul, masih banyak perkara yang belum sempurna. Ya, rejim Iran masih wujud dan Hamas masih menguasai sebahagian besar Gaza, walaupun kita menguasai majoriti Gaza. Dan Hizbullah, walaupun telah dilemahkan dengan ketara seperti Hamas, masih wujud, betul? Kita masih lagi berdepan ancaman di luar sana, betul? Tetapi penting untuk tidak melupakan gelas yang separuh penuh, betul? Dan Netanyahu berkata, kita belum mencapai semua objektif kita. Dan kita masih akan mencapainya, sama ada dengan satu cara atau cara lain, seperti Trump. Ya, sama ada kita akan lakukannya secara ketenteraan atau diplomatik. Tetapi hakikat bahawa kita mempunyai zon penampan Israel yang besar di Gaza, yang bermaksud samseng pengganas Hamas tidak berada betul-betul di sempadan berhadapan dengan komuniti awam Israel. Dan ia sama juga di Lubnan kerana askar-askar Israel masih berada di selatan Lubnan. Samseng Hizbullah tidak berada betul-betul di sempadan seperti sebelum ini, betul? Di Syria, kita kini mempunyai zon penampan di mana tentera pertahanan Israel telah berada selama beberapa bulan. Dan dengan Iran, betul? Dalam senario paling buruk, betul? Tiada perjanjian untuk menumpaskan Iran. Namun begitu, kita masih berjaya melemahkan raksasa Iran dengan ketara. Jadi, saya rasa pada hari peringatan ini dan pada hari kemerdekaan, pertama sekali, kita berterima kasih kepada semua lelaki dan wanita muda Israel yang telah mengorbankan nyawa mereka demi kebebasan negara ini, betul? Dan pada masa yang sama, saya rasa kita boleh katakan, dengar sini, setiap nyawa yang terkorban sejak 7 Oktober 2023 dan terlalu banyak nyawa telah terkorbannya, tetapi untuk mengatakan bahawa nyawa-nyawa itu, mereka telah membuka jalan kepada situasi strategik yang lebih unggul yang Israel alami hari ini. Kita lebih kuat, kita lebih selamat, kita lebih terjamin berbanding 3 tahun lalu pada waktu ini. Tiada keraguan tentang itu. Dan yang mengejutkan, shekel begitu kukuh sehingga tidak lama lagi Bank Israel perlu campur tangan. Dalam masa setahun, ia mungkin setara dengan dolar. Maksud saya, pasaran saham sedang melonjak. Ia sebenarnya agak misteri, tetapi begitulah keadaannya. Dan saya akan beritahu satu lagi perkara yang Anda sebutkan tentang kita berada dalam keadaan yang lebih baik. 3 tahun lalu, malah kurang daripada 3 tahun lalu, jika seseorang memberitahu Anda bahwa pesawat kita, bukan sahaja pesawat AS, tetapi maksud saya pesawat Israel boleh terbang berulang-alik di atas ke Iran tanpa ditembak jatuh, tanpa apa-apa.
dengan juru terbang kembali dengan selamat, Anda pasti akan kata orang itu tidak waras. Iran dulu dianggap musuh besar yang menakutkan, dan lihat apa yang telah kita dedahkan dan lakukan. Ia sangat penting. Seperti yang awak katakan, walaupun itu sahaja yang kita capai, ia sudah cukup banyak. Satu-satunya perkara yang merisaukan saya, dan saya harap ia tidak berlaku, ialah kita sudah begitu hampir. Dan sekali lagi, jika kita dengar propaganda itu, atau Anda tahu, Barat kata, Anda tahu, mereka memang mahu membuat perjanjian atau sesuatu yang akhirnya kita terpaksa, saya kata, berundur semula dan lupa bahwa Anda tidak boleh percaya sepatah pun apa yang mereka katakan dan Anda tidak boleh membuat perjanjian dengan mereka. Anda sebenarnya perlu menggantikan perkataan perjanjian dengan perkataan kekalahan. Jadi saya akan ulangi apa yang saya katakan dalam podcast sebelum ini, Ruthie. Saya juga ingin melihat banyak perkara menjadi lebih baik. Ya, saya ingin melihat kejatuhan rejim Iran dan mempunyai hubungan baik dengan Tehran seperti yang kita pernah ada di bawah pemerintahan Shah. Dan saya ingin melihat Hamas diusir sepenuhnya dari Gaza. Saya ingin melihat Hizbullah diusir sepenuhnya dari Lebanon dan mempunyai perjanjian damai dengan mereka dan sebagainya. Setelah saya katakan semua itu, saya perlu bersikap realistik dan saya perlu katakan, jangan biarkan kesempurnaan menghalang apa yang mungkin dan yang baik, betul? Dan jika anda fikirkan, 3 tahun lalu, orang Iran mempunyai strategi ini. Mereka hampir berjaya mendapatkan senjata nuklear. Bukan saya, Mark Regev yang kata, tetapi IAEA yang kata begitu. PBB pun kata begitu, betul? Mereka lebih hampir daripada sebelum ini untuk memiliki bahan fisil yang mencukupi untuk membuat bom. Dan pada masa yang sama, mereka membina tentera proksi ini, tentera pengganas di sempadan Israel, Hamas di selatan, Houthi di Yaman, Hezbollah di Lebanon. Saya ingat duduk dalam mesyuarat kerajaan ketika saya berada dalam kerajaan bertahun-tahun yang lalu. Dan mereka boleh melancarkan puluhan ribu peluru berpandu ke seluruh bahagian Israel. Dan kita akan mengalami korban jiwa yang besar, betul? Dan sekarang mereka masih boleh, seperti yang kita lihat minggu lepas, mereka masih boleh menembak peluru berpandu ke Israel. Tetapi jumlahnya hanya sebahagian kecil daripada apa yang mereka mampu lakukan sebelum ini. Kerana semua usaha kita untuk melemahkan pelbagai ancaman itu. Dan saya rasa dengan itu sekali lagi adalah penting terutamanya apabila kita menghampiri Hari Peringatan dan Hari Kemerdekaan untuk mengingati apa yang telah dicapai. Masih ada perkara yang perlu dilakukan, tetapi ingatlah apa yang telah kita capai. Dan saya selalu berkata jika anda melihat ke belakang dan jika anda lihat di mana Israel berada 78 tahun yang lalu ketika Ben Gurion mengisytiharkan negara Israel pada tahun 1948 dan anda lihat di mana kita berada hari ini, pada masa itu terdapat ancaman terhadap kewujudan negara Israel itu sendiri. Orang Amerika memberitahu Ben Gurion, dengar sini, Marshall memberitahu Sherrod yang ketika itu dipanggil Shertok. Dalam satu mesyuarat di Washington, kira-kira 2 minggu sebelum kemerdekaan diisytiharkan, dia berkata, dengar sini, kamu mungkin tidak akan menang dan kami tidak akan menghantar tentera Amerika untuk membantu kamu, betul? Jika kamu isytiharkan kemerdekaan, kamu akan hadapi ini sendirian. Dan kamu tahu, dia menerima analisis daripada Pentagon dan CIA. Orang Arab lebih ramai daripada Israel. Orang Arab mempunyai lebih banyak senjata daripada Israel. Mereka belum tentu akan berjaya. Dia memberi nasihat yang jujur dengan berkata, jangan lakukannya. Kamu mungkin tidak akan menang perang ini dan kami tidak akan datang untuk menyelamatkan kamu, betul? Ben Gurion mengambil langkah itu, mengisytiharkan kemerdekaan dan teka apa yang berlaku. Kita berjaya. Dan sejak itu, hakikatnya kita lebih kuat dari segi politik, kita lebih kuat dari segi demografi, kita lebih kuat dari segi ekonomi, kita lebih kuat dari segi ketenteraan, kita lebih kuat dari segi strategi berbanding sebelum ini. Dan untuk itu, saya rasa semua rakyat Israel boleh meraihkan Hari Kemerdekaan tahun ini dengan senyuman. Sudah tentu. Dan kali seterusnya kita berada di sini, atau kali seterusnya kita berkumpul di studio, persoalannya ialah, adakah kita perlu berlari ke tempat perlindungan bom atau tidak? Kita akan lihat nanti. Kita akan lihat nanti. Seronok berbual dengan awak, Ruthie.